Dah tak sedar sebenarnya kita telah berada hampir setengah tahun. Apa khabar simpanan kita? Cuba kita tengok kembali berapa tahun kita dah bekerja. Sejak bekerja, adakah kewangan kita bertambah baik? Sebab kebanyakan orang bila dia bekerja, yang kaya bos dia. Dia duduk dalam keadaan yang sama, masih ditakuk yang sama. Setiap kali dapat gaji, duit habis, lupa nak simpan sikit untuk diri sendiri. Pentingnya tuan puan, setiap kali gaji, tuan puan kena buat tindakan iaitu utamakan simpanan berbanding berbelanja kepada bukan keperluan. Kena buat sesuatu dalam hidup kita tuan puan. Jangan terbiasa mengharapkan orang. Kalau harap bunga-bunga layu, kalau harap padi tumbuhnya lalang. Katakan kita start menabung emas pada bulan Januari, kita start menabung 1 bulan 1 gram, mesti kita akan ada 6 gram tuan puan. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk duit, duit sukar lekat, duit selalu bocor. Kita simpan sebulan RM1,000, sepatutnya 6 bulan kita dah ada RM6,000 dalam akaun bank kita. Tapi malangnya RM6,000 pun tak ada. RM1,000 pun susah kadang-kadang. Kenapa? Sebab duit sentiasa bocor. Tapi bila kita tukarkan dalam bentuk simpanan emas, setiap bulan kita menabung 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram, 6 bulan, bukan kita cuma ada 6 gram, kebiasaannya lebih daripada 6 gram. Itu adalah bila kita simpan kekayaan kita dalam bentuk emas. Sebab terbukti tuan puan, dengan emas, duit kita sukar bocor. Dengan emas, kekayaan kita bertahan lama. Jadi kalau tuan puan ada masalah untuk simpan duit, maka tuan puan perlu simpan emas. Ini apa yang guru saya pesan tuan puan. Kalau kita gagal simpan duit, kita tak ada cara lain. Kita memang kena belajar simpan emas kerana emas ianya lebih bertahan.